Cantik jam. Ya. Hello, hai. Kembali bersama saya dalam Borak Kacik. Okey. Iko. Betul eh? Saya ada soalan. Sebagai pengarah, bila kamu tengok pelakon Malaysia berlakon, kamu rasa susah nak latih mereka ke ataupun kamu berpura tak kecewa? Susah melatih mereka. Susah. Yakin eh? Okey. Sebagai Iko, awak terkenal dengan aksi realistik. Tapi dalam Timur, ada tak satu scene yang awak rasa better aku buat seorang je? Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Mau share-share? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Okey. Dalam Timur kan itu banyak pergaduhan. So, soalan pentingnya, kamu pentingkan koreografernya dulu ataupun ego kamu dulu? Wow, ego. Wah, ego. Koreografer lah. Koreografer? Ego. Ego. Koreografer. Oh, gue harus hati-hati nih. Ego lah. Ego lah, okey. Macam pelakon lain, waktu shoot Timur, mereka semua cedera-cedera di badan. Tapi sebagai pengarah, kamu cedera di badan ataupun stres cedera di kepala untuk fikir sebagai pengarah? Ke gue yang akan cedera? Cedera ke hati sih. Ke hati? Lebih hati. Sebab gue. Okay, serious question eh. Kalau filem Timur ni tak jadi, adakah Iko akan berhenti jadi pengarah dan bertukar arah untuk jadi penyanyi mengikut Audi? Kalau jadi penyanyi, Ya. Audi stop nyanyi. Audi penyanyi? Audi stop nyanyi. Wah, keren guys. Selamat tak kalau untuk menjadi tetangga Iko Uwais? Enggak lah. Enggak. Hancur lah rumah. Hancur. Oh, makin serius ya. Awak sedar tak? Bila awak jadi pengarah, pelakon lain akan lebih takut salah dari watak jahat dalam filem itu. Cantik jam. Ya. Ya, cantik. Okey, soalan lain ya? Itu nggak perlu dijawab. Enggak. Saya pun enggak faham ini soalan. Yang mereka bagi. Oh, okey. Hukum ya? Okey. Next question. Ada tak satu hari waktu shoot filem, Iko berfikir seperti aku ingat pantas menjadi pengarah. Lebih pantas jadi pelakon je. Siapa yang bilang? Soalan bilang, lihat. Siapa yang nulis? Okeylah, tak apalah. Enggak apa-apalah. Kita teruskan soalan lagi. Nggak perlu jawab. Enggak apa. Tenang. Yakin? Yakin saja. Nggak penasaran? Enggak pernah. Nggak. Gue bisa aja terus ni. Okey, untuk soalannya, biasanya interview Yakin nggak perlu jawab? Ya, enggak apalah. Kita harus tenang aja. Biasanya interview suruh untuk promote filem. Tapi secara jujur, kenapa orang di Malaysia perlu tonton filem Timur? Kenapa? Selain sebab ada Iko Uwais? Di situ ada persaudaraan. Sampai kapanpun, kamu orang adalah satu keluarga. Harus saling jaga. Janjaya. Ada persaudaraan. Itu aja. Ada percintaan. Ada persaudaraan. Okey. And last question kita. Itu aja. Itu aja. Cukup. Okey, untuk last question saya. Kalau filem ni gagal, awak salahkan skrip, marketing ataupun awak salahkan pelakon? Salahkan yang nanya ini. Oh, salahkan saya? Okey. Setakat tu je. Saya mungkin tak selamat untuk gala esok ya. Sekian, terima kasih. Besok dah ada? Gala ada? Ada. Oh. Pakai patching? Pakai? Di situ gue akan ambil patching. Pakai siap-siap pack. Boleh. Siap-siap ya? Ya, siap-siap. Okey. Gue sudah redha. Okey. Ridha? Ya. Lillahi ta'ala? Ilahi ta'ala dibanting dulu. Alright guys, Assalamualaikum.